Astagfirullahaladzim. Ni akak yang microslip tu dah? Microslip? Microslip apa awak ni? Sekarang ni mana ada orang microslip dah? Sebab orang naik bas lah. Bas Dok Mai. Sebanyak 60 buah bas akan digunakan menerusi perkhidmatan bas Dok Mai sebagai pengganti perkhidmatan Rapid Kuantan. Jadi kalau dulu Rapid Kuantan, sekarang bas Dok Mai, bas Pink. Ini semua adalah untuk memastikan rakyat Pahang, khususnya di Kuantan, untuk terus menikmati pengangkutan awam yang lebih cekap, selesa dan berkesan. Perkhidmatan bas Dok Mai Kuantan juga menawarkan kad 30 hari perjalanan tanpa had dengan bayaran hanya RM30 untuk tempoh 30 hari. Ini bermakna dengan anggaran RM1 sehari, pengguna boleh menaiki semua laluan bas Dok Mai tanpa had sepanjang tempoh tersebut. Kemudahan pembayaran juga dipermudahkan dengan pilihan bayaran tunai tanpa sentuh iaitu PayWave serta pembayaran melalui kod QR bagi keselesaan semua lapisan masyarakat. Dalam masa yang sama, kad konsesi bas Dok Mai Kuantan turut disediakan khas untuk golongan yang layak termasuk orang kurang upaya, OKU, warga emas berusia 60 tahun ke atas, pelajar sekolah yang berumur 7 hingga 17 tahun serta pelajar institusi pengajian tinggi. Untuk kad konsesi ini, bayaran yang dikenakan hanyalah RM10 sahaja sekali bayaran. Jadi bas Dok Mai Kuantan adalah pengangkutan awam yang lebih mampu milik, mudah diakses dan juga untuk semua rakyat Pahang. Itu sahaja info pantas dari Kopi Panas.